Hello guys, I'm back with another vlog. Hari ni aku akan stay dekat satu hotel atau cabin yang agak special. Nama dia Bobo Cabin Gunung Mas. Bobo Cabin ni ialah satu resort dari masa depan tau. Sebab dia macam canggih gila. Jom, mari aku tunjuk. So this is the lobby. Lobby dia kecil je, staff pun ada seorang je. Apa yang canggihnya pasal Bobo Cabin ni, dia semuanya pakai app. Jadi masa check in tadi, kena download app, kena verify, ambil gambar pasport semua. So makan masa sikit lah masa nak check in tu. Tapi bila dah verify semua benda pakai app. Nak buka pintu pun pakai QR je. Dia memang canggih lah, memang canggih. Jom, aku tak sabar nak tengok macam mana Bobo Cabin ni. Let's check it out. Jom. Wah, 11. Terus kiri. Kita orang punya cabin nombor 11. This way. Bobo Cabin ni aku perasan dia ada dekat Indonesia je. Dekat Malaysia memang tak ada. Kalau kau search Bobo Cabin, dia ada all around Indonesia kalau aku tak silap. Memang ada banyak sangat dia punya cawangan. Okay, hotel ni pun macam tak berapa sesuai untuk warga emas. Sebab kena banyak naik tangga ya. Kalau dapat cabin yang dekat bawah tu, okey lah juga. Aku dapat cabin nombor 11. Tak jumpa-jumpa lagi. Ini nombor 5. Itu cabin nombor 6. Ni cabin nombor 7. Wah, dah sampai. This is our cabin nombor 11. Jom. Kena pakai app. Tinggal barcode aja, nanti tinggal diarahkan ke sini. Kalau nanti lampunya sudah hijau, berarti sudah bisa diakses atau bisa langsung dibuka. Okay. Ya, bisa langsung dibuka aja kan? Buka. Iya. Wah. Teman ini ada di sebelah kiri, untuk barangnya semua sudah ada di dalam ya. Nanti kalau misalkan ada perlu sesuatu, mungkin bisa dicek di aplikasinya aja. Permisi ya, guys. Terima kasih. Sama-sama deh, guys. Indonesian hospitality. Kau takkan dapat benda-benda macam ni kat Malaysia. Wih, comelnya. Ya, kecil. Sekejap. Let me go in sekejap. Wow. Wow. Oh, kecil je. It's very nice. Oh, this is the view. Look at that. Woo. Masuk-masuk tadi, aku tak perasan pun yang sebenarnya ada bilik air. Aku dah tak ingat. Tengok ni. Kecil je pintu dia. Masuk. Wow. Cantik weh. Very compact. Smart. Ni tempat mandi. Ni jamban. Wah. In this tight space, they can fit everything. Wih, style tu. Hotel ni memang canggih. Selain dia pakai phone, kat dalam cabin dia ni, kat sebelah katil dia ada tablet tau. Okay. So sekarang tengah pasang lagu Forest. Oh, bunyi hutan. Yes. Kalau nak try bunyi ni, bunyi river, bunyi sungai. Tekannya. Speaker. Tepinya ada satu. Oh, lepas tu boleh tukar-tukar lampu. Try. Oi, try tukar-tukar lampu. White. Lampu putih. Green. Yellow. Orange. Oh, boleh kasih terang juga. Brown. Pink and this one is colourful. Wow. Oh, nice. Aku rasa bila malam, bila dah gelap nanti baru nampak lampu-lampu ni. But this is something that I've never experienced before. Itu salah satu sebab kenapa aku nak duduk dekat Bobo Cabin ni.
Sebab dia punya kecanggihan tu, semuanya pakai phone dengan pakai tablet je. Ui, very exciting. So Bobo Cabin ni dia tak ada TV, jadi dia provide ke QR code ni, boleh scan untuk download the magazine for free. Lepas tu tengoklah dia punya view ni, tingkap kau main besar kan. Lepas tu dia punya katil pun macam tatami punya konsep, macam Korea dengan Japan punya konsep. With this view man, cantik, ada kebun teh hijau. Nice gila. Mula-mula tadi, kita orang ingatkan nak check in je, lepas tu nak keluar balik lah. Pergi jalan-jalan lagi ke, pergi kafe ke, pergi sungai ke. Tapi bila dah masuk sini terus rasa tak nak keluar. Lepas tu dari segi food pun memang ada macam-macam. Ada steamboat, ada nasi goreng, steak, wagyu, semua ada. Aku pun tak sangka ada macam-macam jenis makanan kat sini. And yang lagi best, dia ada activities tau. Macam tengok kat sini dia ada fun games. Lepas tu ada, nampak ni, ada movie night. Kita boleh request ATV. Lepas tu ada T-Walk lah, ada Uno Steko lah, Uno Cards lah. So bila kau duduk dekat Bobo Cabin ni, kau akan rasa occupied. Kau just kena request je daripada diorang apa yang kau nak buat. Tapi bayar sikit lah. But still, daripada kau keluar jalan-jalan kat luar sana, sebab kawasan Bobo ni dia punya jam boleh tahan enggak kan. So daripada menghadap jam, lebih baik duduk sini, spend time dekat sini, and spend duit dekat sini juga, in your comfort of your cabin. Memang best. Mula-mula masa sampai tadi, aku rasa macam tak percaya tau. Bila tengok cabin ni, macam kecil sangat, very compact. Ya betul, ada katil, ada bilik air, segala benda kat dalam tu kan. Sekali bila masuk, semua benda lengkap weh. Siap ada katil budak lagi kat bawah tu, boleh tarik. Wih, ini kita boleh panggil space utilization at the maximum. Sebab tengoklah, dia punya cabin ni memang sangat kecil, tapi semua benda ada dekat dalam tu. Siapa dia punya arkitek, dia punya engineer yang buat benda ni, memang I give you a salute. Memang terbaik. Nak buat apa ni? Pergi jalan-jalan dekat kawasan Bobo Cabin. Okay, tapi nak jalan-jalan, jom kita explore sikit kawasan Bobo Cabin ni. Ada apa tu? Oh, this is the communal area, tempat lepak-lepak. Kat sini ada kursi meja, ada bilik air. Yang best, tempat fireplace. Yang ni pun bila malam kita boleh minta diorang nyalakan, lepas tu nanti diorang akan bagi marshmallow semua. Ini kalau ada api best ni. So ada kafe comel juga dekat sini. Hai, tengok menu boleh? Ya, boleh. Saya dari Malaysia, jadi saya tak tahu harga ni berapa. RM35,000. RM35,000 macam RM10 lah. RM8. Ya. Saya pernah Penang juga. Oh, pernah duduk Penang. Training dulu. Oh, training apa? 2014. Wah, ni brother ni pernah kerja dekat Penang dulu. Training apa? Georgetown. Training apa tu? Hotel. Oh, training hotel. Di apa? Eastin Hotel Penang. Ya. Georgetown. Oh, jadi pernah kerja situ sekejap lah. Ya, 6 bulan. Oh, 6 bulan training kerja kat situ. Ya. Lepas 6 bulan tu balik sini semula. Ya. Kenapa tak kerja sana je? Karena orang tua. Oh, ada keluarga sini lah. Okey, memang orang Bogor. Ya, saya di Cipanas. Okey. Cipanas. Okay, nice to know you brother. Ya. Siapa nama? Rifai. Yes. Saya Farouk. Faruk. Okey, Faruk. Okay, bolehlah kita order satu ais latte. Ais apa latte? Ais latte Mau added sugar atau tidak? Tak nak. Okay. Satu ais kafe latte aja. Cafe latte Boleh, aja. kita tunggu lah. Thank you. Sama-sama. Oh, ada dapur umum juga untuk kita masak-masak. Wow. Keren. Bukan tempat masak-masak. Dia ada microwave untuk panas-panaskan dan ada sinki untuk basuh-basuh. Okay Rifai, thank you so much. You're welcome.
Bobo Daily Coffee. Thank you. Ya, sama-sama Bang Fatul. Jom. Aku rasa ni first time yang aku travel memang betul-betul chill. Memang tak ada benda nak rushing. Memang once check in dekat hotel, terus dah tak nak keluar hotel. Memang just lepak hotel, just enjoy the hotel, enjoy the environment. Sebab selama ni aku travel, kalau boleh satu hari tu nak cramkan segala-gala aktiviti dari pagi sampai ke malam. Semut. Jadi pijak semut. Sorry. Oh tak perasan. Jadi pijak semut. Mungkin sebab umur dah lanjut kot. So I really enjoy slow travelling macam ni. Memang best. Oh, ni kabin kecil. Rupanya ada je kabin yang lagi kecil. Macam ni lah contoh dia kan. Dia punya beranda tu sangat-sangat kecil. Ada 2 je kursi. Mungkin sebab aku ambil yang bilik untuk 4 orang, jadi dapat kabin yang besar sikit. Si ada macam beranda yang agak proper untuk lepak-lepak, makan-makan, minum-minum. Okay, jom kita naik atas. Woo! Banyak kem. Okay, jom ke sini. Ini laluan ke? Tak nak. Ni masuk kabin. So tempat ni memang sesuai sangat untuk orang yang sukakan ketenangan, yang suka lepak, chill, slow down, yang nak jauh daripada hiruk pikuk kota kan. Sebab kat sini memang very very quiet. Yang bestnya sebab ni kita ada dekat puncak, dekat Bogor, jadi suhu dia sejuk tau. Sekarang ni suhu dalam 22, 23 macam tu. Wah, sedap, very chill. Tengoklah aku pakai baju lengan panjang macam ni pun relax je. Tak lelah nak berpeluh sangat. Sebab sejuk, memang best. Lagi satu, kalau bookworm, orang-orang yang suka baca-baca buku sambil berjam-jam, this is definitely the perfect spot for you. Korang kena try Bobo Cabin. Laluan mana? Mana-mana pun boleh. Dah nak maghrib dah, so it's almost sunset. Kita nak try tengok sunset dari bilik. Jom. Cantik. 1 second later. Aduh. Naik turun tangga. Penat lah pula. Oi, boleh lari. Tak apa-apa, jangan paksa, relax. Benda tak boleh paksa. Oi, baru jumpa satu benda best. Wow. Oi, canggih gila. Okay, tekan lagi. Wish, this is out of this world, man. Tekan je, satu button je. Terus dia blurkan tingkap. Tekan lagi, clear. Oi, ini power, ini sangat-sangat power. Tengok tak nampak luar? Tak tahu lah, rasanya orang luar pun tak nampak lah kot dalam. Oh yo. Okay, sekarang dah malam, kita orang baru order barbecue. Sekarang ni dia tengah nak set up. Jom. Tambahannya tradisionalnya kita tinggal butter atau margarinnya. Ini untuk plate-nya. Ada di selada, saus, salt and peppernya. Okay. Ini untuk ketelipnya sebelah sini, oke. Okay. Untuk shortbread-nya dia sudah termarinasi, jadi bisa langsung dimasak aja. Oh, langsung dimasak Langsung aja. dimasak aja. Ini untuk Makan nasinya dengan ya. nasi lah. Iya. Kalau tak cukup daging macam mana? Boleh bisa dibantu cat lagi aja. Oh, Ya, okay, nanti minta langsung tambah lah. Ditambah lagi ya. Okay. Paling untuk paymentnya berarti nanti Okay. kalian ini aja. Yes. Barbecue dah sampai. Lepas ni kita boleh makan. Hihi. Lepak kat luar ni je. Yo, healing habis. Macam? Best kan? Amsyad, duduklah sana. Sana terang sikit. Sini gelap. Nak makan nanti susah. Tak apa. Macam mama sap kan tak payah letak butter. Sebab tu I ingat tak payah letak butter. Boleh buka ah? Boleh. Kita ada leftover pizza from yesterday, so kita masak balik, kita panaskan. Tu dia barbecue.
Ini sekejap je kan? Nipis dia. Okey, so lepas ni dah boleh makan. Woohoo, terzebar. Sejuk dah pula dekat luar ni. Aku dengan pakai baju macam ni, seluar pun macam seluar 3/4 je. Sejuk. Tapi itulah, makan daging ni harap dapat panas sikit lah. Okey, daging dah nak siap. Lepas ni bila daging siap, nak fokus makan je. Tak nak rakam apa-apa. Dinner selesai. Barbecue sedap. Okey. Sedap kan? Nampak? Licin. Masya, how's the food? A little good. A little good. A little good je. Bukan too much good. Open your phone. I want to go in. Okey, sekejap. Lepas ni akan ada satu lagi aktiviti yang menarik yang kita akan buat. Jom, let's check it out. So, inilah dia aktiviti yang menarik tu. Nampak? Kita tengah nak pasang projektor. So, dia projektor tu akan light up kat situ, akan pancar kat situ, dan kita orang akan tengok movie for 3 hours. I've never experienced this. So, projektor je dekat situ, memancar dekat sini, and then you can just lepak and enjoy the movie. Best lah. Oh, ada Netflix dengan Disney Plus. Okay, almost done. Lepas ni kita tengok movie. I can reach now. Wow, movie time. 2 months. One is gonna be my legacy. Yeah, absolutely. Good morning everyone. Sekarang pukul 7.30. Oh, temperature is about 21 degrees. Memang sejuk, kena pakai jaket. Kita tengah tunggu breakfast, belum sampai lagi. Satu benda yang aku suka pasal Bobo Cabin ni is dari segi dia punya pest control lah. Aku rasa pest control dia sangat-sangat excellent sebab seekor cicak pun tak ada. Aku bila masuk-masuk hutan ni, nak tidur dekat tempat-tempat yang macam ni kan, itu satu benda yang paling aku risau lah. Especially me and my wife lah, both of us. Kita orang sangat bencikan cicak. Jadi bila kita orang nampak cicak dekat dinding, kita orang akan rasa macam boleh tak? Boleh berambus tak? Kita orang memang benci cicak. Jadi Bobo Cabin ni seekor cicak pun tak ada guys. Itu yang best. Even semalam kita orang lepak barbecue dekat sini, makan-makan, lepak-lepak. Malam-malam tu cicak seekor pun tak ada. Jadi pada aku pest control sini memang very very excellent. And I would highly recommend untuk orang yang tak suka cicak. Tak ada makanan lah. Tak ada nak bagi. Cantik ni. Wow, bestnya. Oh, dia pusing. Oh, dia pusing. Okay guys, itu je untuk Bobo Cabin. Sekarang ni dah lewat malam, nak tidur dah. Bobo Cabin ni memang best. Dekat Indonesia ni ada 20 cawangan. Jadi korang nak datang Indonesia, boleh try dekat mana-mana Bobo Cabin serata Indonesia. 10/10 highly recommended sebab tempat ni memang best, memang cantik. And agak unik lah I would say. Dia macam hotel dari masa depan sikit sebab dia sangat-sangat canggih. Lagi satu yang bestnya pasal Bobo Cabin ni sebab dia murah and very very affordable. Aku stay dekat Bobo Cabin Gunung Mas ni for 2 nights. Harga RM430 sahaja. So memang sangat-sangat affordable, okay?
Amsha? Okay. I'll see you guys in the next one. Bye bye. Thank you for watching.